Nak tengok baik tak baik kita, pegang steering. Mulut ni haram jadah saja. Celaka punya kereta, nampak. Padahal di masjid, subhanallah, subhanallah. Bila dapat steering kita, babi terbit, haram jadah terbit, cilakui terbit, bodoh ke apa? Nampak tu. Oh, nampak tu. Kenapa yang kita ni berubah bila dapat sesuatu? Maka kita tengoklah tentang sikap kita. Baik tak baik tuan-tuan, pergi tengok di jalan raya. Pergi tengok cara dia parking, cara dia mandu, cara dia letak kasut, cara dia parking motor. Kita boleh tengok orang ni baik tak baik. Madu orang bagi lampu kat dia nak potong, dia brek menyacak tengah jalan, tak brek kat belakang tu. Potong kau kiri tiba-tiba masuk teri. Tak kejut kita. Abang apa awak kata? Berartilah tak reti awak kata lesen terbang ke bang? Isteri dia sebelah ni tak mau naik kereta dengan abang. Tak mau dah naik Grab. Tapi di masjid tu imam perangai dah.